Semua dapat soalan sama kecuali imposter. 14 jam. 15 jam. 16 jam. 14. Wow, 13 jam. 12. Berapa jam paling lama pernah kau drive balik kampung? Okey, kenapa jauh sangat tu balik Johor? Bukan Johor. Aku dulu Kedah kan? Jam. Plus je kot. Pernah tu. Aku tukar driver dengan kakak aku dekat highway Ipoh tu. Banyak ni cakap ni. Zul. Latih apa? 15 jam ni laju lah ni. Kampung Amir kat mana kampung Amir? Tak, ni Melaka Nak balik Melaka kan? Okey. Pergi KL dulu. Orang kata balik kampung. Kampung. Keluar rumah, jom kita pergi balik kampung. Tapi nak pergi raya dulu. Okey, faham. Macam pagi, solat. Lepas tu keluar pergi KL, beraya-raya. Lepas tu pergi Kajang. Lepas tu baru pergi Melaka. Kan 14 jam. Okey, dah tahu siapa. Ni Melaka. Dua-dua ni Melaka. Ada. Aku balik Penang. Aku juga balik Penang. Masa raya. Pinang belah siapa? Aku pergi berjalan. Tu kampung. Ini balik kampung. Aku kira tu masa raya. Oh, ada 2 orang. Kaida kampung kan? Johor. Johor. Tapi asal 13 jam. Melaka 14. Johor 13. Okey, aku tak pilih. Macam Melaka dengan Johor tu jauh. Tak tanya aku pun. Tak tanya aku pun. Penang. Penang kan? Tak apa, dah tahu dah. Dekat lah. Aku pernah belajar dekat Johor, Pasir Gudang, bukan Batu Pahat. Pasir Gudang. Balik Penang, hujung ke hujung. Okey, dah. 11 sas juga tapi Kau pun sas. tak ada atas sas. Siapa dulu? Amir. Zula. Amir dan Zula. Semua kecuali Zul. Khalida, Zula, Amir. Kami ya. Amir je. Aku Amir dan Khalida. Amir. Amir. Betul ke tak? Tidak. Tidak betul. Zula? Zula. Semua Zula. Betul. Khalida. Bosan. Agak Johor. Balik Johor tu 13 jam tu. Yelah betul tu aku rasa. Betul kan? Betul tu. Tapi aku imposter lah. Dah sabar. Imposter. Aku orang. Aku betul. Apa soalan korang? Soalan kita orang. Paling lama pakai baju raya. Betul. 14. So Zul je yang betul balik kampung 15 jam.